Jom buat cucur kucai yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Bahan yang diperlukan tepung gandum, cili besar, bawang besar. Tepung gandum ni kita pakai 4 cawan tepung gandum. Bawang besar dan juga cili merah besar kita cincang halus-halus. Kemudian daun kucai. Daun kucai pun cincang halus-halus ataupun nak potong dengan gunting pun boleh. Kemudian masukkan 1 biji telur, sedikit garam dan juga sedikit serbuk perasa. Masukkan 2 cawan air, kacau-kacau sehingga sebati dan sekata ke semua bahan. Adunan kita dah siap. Siap untuk digoreng. Goreng dalam minyak yang banyak dan minyak yang panas. Buka api besar. Bila cucur dah timbul macam ni, maksudnya dia dah masak lah. Dan kita akan balikkan ke bahagian satu lagi. Biarkan seketika sehingga masak dan garing. Dah masak, boleh angkat. Cucur kita is done. Cucur kucai ni sangat sedap. Cicah dengan sos Thai. Panas-panas, rangup-rangup, crunchy dekat luar, lembut dekat dalam. Korang patut try buat, okay? Selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Thanks for watching. Bye. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Assalamualaikum.